polis, pendakwa raya dan SPRM dengarlah penghinaan yang buat secara terbuka oleh Ipoh Timur terhadap mereka. Saya sebenarnya saya nak beritahu sini, betul saya mengakui lah yang Muhammad jauh lebih tua lah. Tapi nak kata waras bijaksana daripada saya belum tentu lagi. Ya. Tak cerdik itu dah memang tentu tak lebih daripada saya lah. Tuan Musi, saya sudah jawab yang Muhammad kata IPCMC tidak diwujud. Mengapa tidak digantikan dengan satu Suruhanjaya yang berwibawa? Berwibawa ataupun tidak, itu terpulang kepada pandangan masing-masing. Yang duk cakap kata SIP ni tak berwibawa adalah kumpulan yang berhormat dengan geng-geng kongsi gelap sebelah sana tu. Pasal belah kami ni kerajaan, kita yakin. Kita yakin dan kita yakin rakyat Malaysia boleh apabila dilantik menjalankan tugasnya dengan baik, dengan bebas, kerana dia tahu tanggungjawab dia senantiasa akan dipantau oleh rakyat. Jadi sebab itu kita yakin bahawa SIAP ini akan dapat menjalankan tanggungjawab dia dengan baik. Saya tidak berhajat untuk, saya kira nak beritahu cadangan pindaan yang dicadangkan oleh Batu Gajah adalah tidak dipersetujui dan ditolak atas alasan dan hujah yang telah saya beri waktu menolak cadangan yang sebelum ini. Cuma yang Muhammad, kalau yang Muhammad bimbang, memanglah di peringkat jawatankuasa aduan dia punya penyiasatan tidaklah jika dibanding dengan penyiasatan yang diarah oleh Suruhanjaya, tidaklah orang kata boleh dibandingkan. Sudah tentu penyiasatan yang diarah oleh Suruhanjaya yang penuh itu lebih dalam lagi daripada siasatan awal. Sebab tu kena siasat dengan lebih dalam. Jadi siasatan awal itu ialah untuk melihat sama ada perkara itu vexatious ke, malafide ke, ataupun tidak ada perkara yang remeh, ya. Jadi sebab itu tetapi kalau yang Muhammad bimbang dalam siasatan tidak mendalam itu di peringkat jawatankuasa aduan, akan terlepas aduan itu. Saya telah sebut sebentar tadi itu bahawa setiap kali mereka mesyuarat sudah tentu laporan akan diberikan kepada Suruhanjaya, dan dalam laporan itu akan ternampaklah perkara-perkara aduan yang dibawa yang tidak dipanjangkan kerana vexation. Ini akan dibaca oleh laporan ini akan dibaca dan akan diquery oleh Pesuruhjaya. Jadi dia tidak akan terlepas pandang, ya, kerana pada bila-bila masa Pesuruhjaya dia boleh mengarah untuk mendapat laporan ataupun siasatan lebih terhadap kes yang dia baca laporan ditolak ke tepi atas alasan vexatious, remeh dan lain-lain. Jadi sebab itu saya rasa kebimbangan yang itu dapat diatasi kerana laporan akan dibuat kepada mesyuarat Suruhanjaya yang penuh. Oleh kerana itu saya tidak bersetuju dan kita tolak cadangan daripada Yang Berhormat Batu Gajah. Ya, Yang Berhormat. Kita bagi, dah habis Yang Berhormat. Adalah Yang Berhormat, masalahnya adalah bahawa pindaan yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Batu Gajah dalam kertas pindaan hendaklah disetujukan. Adalah yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang tidak bersetuju, pindaan tidak disetujukan. Jadi pembangkang nampak? Pasal 27. Pasal 27 dari sebahagian daripada undang-undang, rang undang-undang. Pasal-pasal 28 dan 29. Pasal-pasal 28 dan 29 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Pasal 30, pindaan oleh Yang Berhormat Sungai Siput. Sila Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya kecewa sedikit Pengerusi kerana setiap pindaan yang dibawa oleh sini nampaknya ini block voting lah. Jika bawa idea pun tidak dibahas. Sekarang pun sudah tahulah tak setuju. Jadi ini macam satu exercise yang sia-sia sajalah. Kita nak dari Datuk Pengerusi, saya bawa pindaan-pindaan ini kerana dengan satu sikap yang tulus. Saya rasa ini
saya katakan tadi, ini adalah akta yang baik untuk Malaysia. Tapi dia boleh lagi memperbaiki dengan beberapa pindaan. Itulah spirit saya yang saya bawa ini. Tapi nampaknya ini entirely block voting lah. Jadi tak apa. Jadi jika kita tengok dalam section 30 ini berkenaan dengan dapatan Suruhanjaya yang dikatakan 31C. Salah laku itu yang merupakan kesalahan jenayah akan dirujukkan kepada pendakwa raya. Tetapi masalah dia ialah wujud dia beberapa fasal dalam undang-undang penubuhan agensi-agensi penguatkuasaan yang memberi kekebalan yang begitu tebal untuk pegawai-pegawai dalam agensi ini. Jadi ini isu yang saya ingin kendalikan dengan satu subsection baru, iaitu 31CA yang dicadang, iaitu perlindungan daripada tindakan mahkamah yang diwujudkan oleh akta-akta penguatkuasaan untuk pegawai-pegawai penguatkuasa tidak memberi perlindungan daripada tindakan mahkamah terhadap kes-kes yang dirujuk oleh Suruhanjaya Integriti ke pendakwa raya. Terima kasih. Masalahnya ialah bahawa pindaan sebagaimana yang tertera di dalam kertas pindaan yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Sungai Siput sekarang ini terbuka untuk dibahas. Yang Berhormat Batu Gajah. Saya ingin penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri dalam section 30 fasa 30 tersebut. Jika show Suruhanjaya selepas satu siasatan yang menurut dijalankan dikemukakan kepada pihak berkuasa tata tertib atau pendakwa raya dan dalam masa 14 hari kedua-dua bahagian ini atau jabat Suruhanjaya pihak berkuasa tata tertib dan pendakwa raya gagal menyampaikan keputusannya kepada Suruhanjaya, apakah tindakan yang boleh diambil oleh Suruhanjaya ini? Tak ada sebarang peruntukan di bawah rang undang-undang ini. Kalau kedua-dua pihak ini tidak memandang berat terhadap show Suruhanjaya Integriti ini atau cuba mengelak atau melambat-lambatkan maklum balas kepada Suruhanjaya Integriti ini, apa yang boleh dibuat oleh pihak Suruhanjaya ini? Sebab ia senyap dalam rang undang-undang ini. Saya mohon penjelasan.